Daripada pantai tadi, sekarang pemandangan dah berubah menjadi kawasan berbukit bukau. Hari ini saya meninggalkan Phuket menuju ke Khao Sok National Park. Hutan Khao Sok berkabus tenang. Tiba-tiba seekor gajah muncul di tepi jalan. Memang satu pengalaman yang tak dijangka. Kemudian seekor lagi dan seekor lagi. Semakin hampir ke Khao Sok, jalan di sini memang cukup mengujakan. Selekoh demi selekoh, ditemani pula panorama yang membuatkan saya beberapa kali berhenti. Di viewpoint ini terbentang pemandangan gunung-gunung batu kapur yang menjadi identiti Khao Sok. Since you are so honest, I give you my riding sticker to you. Thank you so much. Where you from? I'm from Poland. Nice to know you. Where are you from? Malaysia. Malaysia. Yeah. Nice to meet you. What's your name? Rizal. Saat melihat panorama ini, saya tahu perjalanan hari ini memang sangat berbaloi. Tak lama kemudian, saya akhirnya tiba di Khao Sok National Park. Malam ini, saya menginap di Bamboo House Khao Sok. เสร็จแล้วไหมครับ เสร็จแล้วค่ะจอง1 คืนนะคะ 1 คืนครับผม พอมีแอร์หรือไม่มีแอร์ มีแอร์ มีแอร์ครับ Okey, ini adalah bilik penginapan kami pada malam ni, iaitu di Bamboo House. Wow, ni biliknya. Rumah kayu, tapi yang best ada aircon. Rumah kayu yang beraircon. Oh, สวยมากนะครับ Comel. Di tepi jalan dekat Khao Sok ni ada satu kedai makan halal, namanya Khao Sok Sunlight Food and Drink. Borikan kendum lek ahan Khao Sok Sunlight. Inilah dia. Wow. Assalamualaikum ครับ มีพวกผัดเส้นอะไรก็มี อาหารตามสั่งใช่ไหมครับ ได้ อาหารตามสั่งเป็นแกงก็ได้ ฮาลาลไหมครับ ฮาลาลค่ะ โอเคครับ โอเคค่ะ Okey, dekat Khao Sok ni ada satu kedai makan halal, namanya ialah Khao Sok Sunlight. Dan syukur alhamdulillah dia masih buka lagi pada waktu senja ni. Okey, ni dia makanan kita pada malam ni, iaitu nasi kapau sotong atau plama dalam bahasa Thai. Selepas makan, saya singgah di sebuah kedai runcit berhampiran. Dekat sini saya tertarik dengan satu aiskrim Nesty Cha Thai atau Thai tea flavor, dan ianya halal.